Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kumpulan saya akan memperterangkan tentang perbandingan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dengan falsafah pendidikan nasional Indonesia, tentang perbezaan daripada segi pelaksanaannya, kesannya dan impaknya kepada masyarakat. Atau apa dia? Sama-sama kita dengarkan sementara saya lagi yang akan dikupaskan oleh saya sendiri, iaitu Danish Aiman, saudara Iyadi Syahmi dan saudara Herizal. Baiklah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu kepada falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia ataupun FPK. Jadi apa yang dimaksudkan dengan FPK itu sendiri? Okey, FPK ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memperkembangkan lagi potensi individu yang secara menyeluruh dan bersepadu dengan tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk melahirkan individu yang di mana ianya seimbang daripada segi rohaninya, jasmaninya, inteleknya, emosi dan sosialnya, dengan berteraskan satu asas utama, iaitu berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita lihat kepada satu persatu. Yang pertama iaitu usaha yang berterusan. Maksudnya apa? Maksudnya di mana KPM sentiasa menggalakkan kepada pendidikan sepanjang hayat, yang di mana ianya tidak terhad di sekolah saja. Dalam erti kata lain, pendidikan hari ini secara amnya sudah pun meliputi ke dunia maya. Jika dahulu jika mahu menuntut ilmu, kita harus pergi ke sekolah-sekolah, ke pondok-pondok untuk kita mendapatkan ilmu. Namun kini, dengan hanya maklumat di hujung jari, dengan maklumat di dalam telefon pintar saja, kita sudah pun boleh belajar di mana-mana sahaja. Jadi itulah usaha ataupun peranan yang ditekankan oleh pihak kerajaan dalam memastikan ke arah perkembangan masyarakat kita itu sendiri. Okay, bila mana kita lihat, kerajaan dalam usaha untuk berkembangkan lagi potensi diri setiap individu, di mana setiap individu ini dikembangkan secara menyeluruh, secara holistik, yang mana tidak tertumpu sahaja daripada segi akademiknya, tetapi juga turut daripada segi co-curriculumnya, daripada segi sukannya, jasmaninya. Okay? Dan yang paling utama sekali, tak lain dan tak bukan adalah daripada segi jerisnya, daripada segi dalamannya itu sendiri, bertujuan untuk melahirkan satu masyarakat yang tangguh, yang mampu untuk mendepani cabaran yang akan mendatang dengan berasaskan daripada satu rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada matlamat utama. Apa matlamat utama dia? Okey, matlamat utama dia seperti mana yang saya dah cakap tadi, iaitu adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang daripada segi jerisnya itu sendiri. Sebab apa? Sebab yang macam saya cakap, bila mana jeris setiap individu dapat dikembangkan dengan secara menyeluruh, maka masyarakat kita, murid yang kita lahirkan itu insya-Allah akan mampu untuk menghadapi setiap satu cabaran masa hadapan yang bakal mereka hadapi di suatu hari nanti. Dan ini bertepatan dengan kehendak kerajaan Malaysia, iaitu ingin melahirkan seramai yang boleh tenaga kerja yang mampu untuk berbakti kepada negara yang sekaligus membawa kepada pembangunan yang pesat. Dan yang paling utama sekali dan paling utama adalah apa? Untuk membentuk rakyat Malaysia yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak, bertanggungjawab dan saling bersatu padu sesama sendiri. Okey? Baiklah, kita akan lihat pula kepada yang seterusnya berkaitan dengan falsafah pendidikan nasional Indonesia ataupun FPNI. Okey? Jadi, apa itu FPNI? Okey, falsafah pendidikan nasional Indonesia ni, dia merupakan satu falsafah yang berasaskan Undang-Undang Nombor 20 dalam tahun 2023. Jadi mana pendidikan nasional ni salah satu fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Okey, jadi apa maksud dia? Maksudnya
falsafah pendidikan nasional Indonesia ni, dia berfokuskan kepada masyarakat mereka, pembentukan jati diri. Sebab itu kita lihat masyarakat Indonesia meskipun berbilang kaum, namun mereka dapat bertutur dalam satu bahasa utama, iaitu bahasa Indonesia. Dan kita lihatlah meskipun pelbagai pecahan kaum-kaum mereka, namun pertuturan seharian mereka kebanyakannya adalah Indonesia. Okey? Baik. Seterusnya adalah berkaitan dengan matlamat dia. Jadi apa matlamat dia? Okey, jom kita lihat. Iaitu berkaitan dengan intipati. Okey, apa intipati dia? Bukan matlamat intipati. Iaitu pertama adalah untuk menjadikan pendidikan ni sebagai satu alat untuk bina jati diri bangsa yang beriman dan berkarakter. Sebab apa? Sebab dalam Pancasila Indonesia ada menekankan salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yakni kepercayaan kepada Tuhan seperti mana dalam rukun negara. Jadi bila mana ianya berlandaskan kepada agama lah bahasa mudahnya, maka jati diri dan rakyat Indonesia itu dapat diperkukuhkan lagi sehingga mereka mampu untuk mempertahankan negara mereka jika berlaku apa-apa. Yang keduanya, ada intipati yang lain adalah di mana pendidikan ni bukan sahaja satu bentuk akademik semata, tetapi dia juga adalah sebagai satu wadah untuk pembentukan watak dan moral nasional. Sebab itu kalau kita lihatlah di media sosial secara khususnya, rakyat Indonesia ini mereka terlalu banggakan identiti mereka sehingga kadang-kala itu mereka akan bergaduh tentang satu perkara yang dilihat ringan namun orang kata penting bagi diri mereka untuk pertahankan. Sebab apa? Sebab dalam falsafah mereka menetapkan untuk kepada pembentukan watak dan moral nasional itu sendiri melalui pendidikan. Okey, baik. Bila mana semua itu telah pun dilihat, maka kita lihat pula kepada satu aspek yang utama, iaitu perbandingan antara aspek FPK kita dengan FPNI itu sendiri. Jadi apa perbezaan dia? Okey, pertama kita macam saya cakap tadi, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan ini dia berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan, iaitu rukun negara yang pertama. Yang keduanya adalah daripada FPK ni dia memfokuskan kepada keseimbangan jeris. Sementara kalau Indonesia ni FPNI ni dia merupakan satu Pancasila, bukan Pancasila. Dia merupakan satu falsafah yang berfokuskan kepada sama juga macam kita, iaitu nilai Pancasila. Cumanya dianya kalau Indonesia ni lebih berfokuskan kepada pembentukan jati diri. Nampak tu? Karakter kebangsaan. Iaitu mereka sangat menitik beratkan tentang pembentukan jati diri Indonesia itu dalam diri setiap masyarakat mereka. Kemudian, kalau FPK, kita lihat seterusnya, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan ni juga dia berfokuskan kepada pembentukan perpaduan nasional. Di samping membentuk keseimbangan daripada insan dalam wataknya, iman dan semangat nasionalisme. Okey, sebab apa? Malaysia ni kita sedia maklum di mana Malaysia banyak bangsa, apa orang kata berbilang kaum. Jadi dalam melalui pendidikan, kerajaan sangat komitmen dalam menekankan satu perkara yang utama, iaitu perpaduan. Jadi apa yang kerajaan buat sampaikan sangat penting benda ni? Okey, salah satunya kerajaan menetapkan ataupun memperwujudkan satu keadaan di mana satu sekolah yang sama murid diwajibkan untuk berseragam. Sebagai contoh, berseragam ataupun mengenakan pakaian seragam yang sama. Jadi bila mana satu bentuk identiti dibentuk, maka secara tidak langsung perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia itu dapat diperkukuhkan lagi melalui satu bumbung, satu pendidikan yang sama. Meskipun kita sedia maklumlah, setiap daripada kita ini mempunyai kemahiran yang sendiri. Namun dengan adanya falsafah ini, maka insya-Allah pendidikan ataupun keperluan setiap individu itu akan diperincikan dalam penerangan yang seterusnya oleh saudara Yadi. Okey, kita balik semula kepada sini. Sementara kepada kita lihat FPNI ini ataupun falsafah
pendidikan nasional Indonesia ini, di mana nilai utamanya adalah kepada kepercayaan, tanggungjawab, keharmonian, keadilan, gotong royong dan kemanusiaan. Yakni macam sebanyak kali saya cakap, iaitu berkaitan dengan pembentukan karakter diri, iaitu membentuk masyarakat yang apa orang kata saling hormat antara satu sama lain lah. Okay, kalau Malaysia berfokuskan kepada perpaduan, Indonesia pula berfokuskan kepada karakter, yakni pembentukan jati diri mereka. Okey, jadi sedikit sebanyak apa yang kita orang kata dapat rangkumkan, di mana sistem apa kata pendidikan Malaysia ni, FPK ni, dia merupakan satu sistem yang telah pun dipusatkan kepada satu sistem utama, iaitu tak lain dan tak bukan KPM kita sendiri. Yang di mana KPM dah centralize kan, dah pusatkan pentadbiran kita supaya apa? Supaya pendidikan kita ini tersusun dan dijamin orang kata kualitinya untuk anak bangsa kita sendiri. Sebagai contoh, dasar Sekolahku Sejahtera. Okay? Dan juga yang lainnya adalah Plan Pembangunan Pendidikan Kebangsaan. Maksudnya Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ya, di mana tak lain bukan untuk menambah kualiti lah. Menambah kualiti pendidikan kita pada hari ini. Dan sementara Indonesia, okay, apa pula Indonesia ini? Okay, Indonesia ini dia sistem dia adalah apa orang kata dilahirkan secara desentralisasi. Yakni di mana setiap wilayah, okay, ini keunikan Indonesia ya, di mana setiap wilayah itu mempunyai satu kebebasan, satu kebolehan untuk mengubah apa kata dasar mereka mengikut kepada kesesuaian setempat itu sendiri. Di mana kurikulum mereka ini tu bersifat secara kontekstual dan juga fleksibel. Maksudnya mereka punya kurikulum tu boleh diubah mengikut budaya dan adat mereka di sana lah. Okey. Jadi sebagai contohnya apa? Okey. Sebagai contohnya kurikulum Merdeka ataupun satu lagi projek P5, iaitu Profil Pelajar Pancasila. Okey, baik. Jadi itu merupakan sedikit latar belakang tentang perbandingan secara umum lah antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan falsafah pendidikan negara Indonesia. Okey. Jadi, nak tahu apa penerangan lebih lanjut? Okey, kita akan lihat seterusnya kepada pedagogi dan kurikulum yang akan disampaikan oleh saudara Yadi Syahmi. Okey, baiklah. Terima kasih YB atas penjelasan yang telah diberikan. Seterusnya kita ke pedagogi dan kurikulum. Baiklah. Pendekatan pedagogi Malaysia. Malaysia melaksanakan pendekatan pedagogi yang berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Matlamatnya ialah melahirkan insan seimbang dari segi jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Guru di Malaysia bukan lagi menyampaikan maklumat semata-mata tetapi sebagai pengguna yang membimbing pelajar untuk meneroka dan membina diri sendiri. Pendekatan yang digunakan banyak menekankan kebat kemahiran berfikir aras tinggi dan pembelajaran berasaskan pelajar. Okey, baiklah. Seterusnya kaedah utama. Yang pertama adalah konstruktivism, di mana pelajar membina kefahaman berdasarkan pengalaman sendiri. Contohnya, murid membuat eksperimen sains dan menilai sendiri hasil yang mereka laksanakan. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif dan inquiry, di mana pelajar berbincang dalam kumpulan yang kecil untuk mencari jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Yang ketiga adalah pembelajaran berdasarkan projek, PBL. Pelajar menghasilkan produk atau laporan berdasarkan kajian mereka. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi, di mana contohnya platform D5, PDPR dan kini integrasi AI dalam PDP untuk memperkayakan pengalaman dan pembelajaran. Okey, baiklah. Di samping itu, pendekatan pedagogi Indonesia, di mana konsep utama adalah Merdeka Belajar 2019. Merdeka Belajar bermaksud kebebasan untuk belajar. Guru diberi ruang untuk memilih kaedah yang terbaik manakala pelajar bebas untuk mengekspres potensi dan minat mereka. Okey, baiklah, kita sambung dengan konsep utama atau ciri penting.
Yang pertama adalah autonomi guru tinggi, iaitu bebas reka bentuk PDP. Seterusnya adalah pembelajaran berbentuk projek dan refleksi diri, di mana projek berasaskan nilai Pancasila. Contohnya aktiviti komuniti yang memupuk semangat gotong royong dan tanggungjawab sosial. Dari refleksi diri dan penilaian sendiri, pelajar menilai sendiri kemajuan dan kelemahan diri mereka sendiri. Seterusnya diterapkan nilai profil pelajar Pancasila, macam saya cakap tadi, iman, gotong royong, keadaan sosial, kritikal dan kreatif. Contoh projek P5, pelajar belajar melalui aktiviti komuniti, seni dan alam sekitar. Okey, baiklah, seterusnya kita sambung dengan perbandingan pedagogi antara negara Malaysia dan Indonesia. Yang pertama adalah falsafah asas. Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan FPK, di mana menekankan pembangunan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial atau jeris. Manakala Indonesia pula, falsafah pendidikan nasional Indonesia FPNI, yang berasaskan kebebasan belajar dan pembentukan karakter pelajar. Seterusnya adalah gaya pengajaran dan pembelajaran PDP. Untuk Malaysia, pendekatan berpusatkan pelajar dengan struktur dan panduan kurikulum yang jelas. Manakala untuk Indonesia, pendekatan berpusatkan pelajar secara fleksibel, menekankan kreativiti dan kebebasan ekspresi. Seterusnya adalah penilaian. Untuk Malaysia, pentaksiran berasaskan sekolah PBS digabung dengan peperiksaan sebagai ukuran prestasi akademik dan sahsiah. Manakala Indonesia, penilaian autentik melalui portfolio, projek dan tugasan amali bagi menilai kompetensi menyeluruh pelajar. Seterusnya adalah peranan guru. Untuk Malaysia, guru adalah sebagai pemudacara yang berpandukan silibus dan objektif kurikulum kebangsaan, manakala Indonesia sebagai fasilitator bebas dan reflektif yang memberi ruang kepada pelajar meneroka dan menilai diri sendiri mereka. Yang terakhir adalah fokus pelajar. Untuk Malaysia, menekankan keseimbangan dan disiplin diri dalam proses pembelajaran, manakala Indonesia menekankan kreativiti dan kemandirian sebagai asas pembangunan karakter. Okey, baiklah, seterusnya perbezaan kurikulum Malaysia dengan Indonesia. Untuk Malaysia, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dirancang secara berpusat dan bersepadu seluruh negara. Kurikulum Malaysia juga dirancang dan menekankan kebat kemahiran berfikir alas tinggi, nilai murni, STEM, sains, teknologi, engineering, matematik dan civic. Seterusnya pentaksiran PBS yang formatif ditambah dengan peperiksaan yang sumatif seperti SPM dan STPM. Dan kurikulum Malaysia dikawal oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk memastikan keseragaman dan kualiti. Manakala untuk kurikulum Indonesia pula, kurikulum Merdeka, iaitu di mana lebih fleksibel dan memberi autonomi kepada sekolah serta guru. Kurikulum Indonesia fokus pada pembentukan profil pelajar Pancasila, iaitu pelajar yang beriman, kreatif, kritikal, bergotong royong dan adil. Penilaian lebih kepada projek, portfolio dan kompetensi, bukan peperiksaan semata-mata. Okey, baiklah, kita sambung dengan kesan perbezaan terhadap sistem pendidikan negara Malaysia dan Indonesia. Baiklah, untuk Malaysia, sistem yang tersusun dan berpaksikan perpaduan nasional serta piawaian pendidikan yang sama menjamin kualiti dan kesamarataan peluang. Namun begitu, struktur yang terlalu ketat kadang-kadang mengekang kreativiti guru dan menghadkan kebebasan pelajar untuk meneroka idea baru. Baiklah, untuk Indonesia pula, sistem pendidikan yang desentralisasi
di mana memberi peluang kepada guru untuk menyesuaikan PDP dengan konteks tempatan serta menggalakkan pelajar menjadi lebih kreatif, reflektif dan berdikari. Namun begitu, wujudnya ketidaksamarataan kualiti pendidikan antara wilayah kaya dan miskin kerana tahap kemudahan dan kepakaran guru yang berbeza. Okey, baiklah, kita teruskan dengan kesimpulan ringkas. Secara keseluruhannya, pendekatan pedagogi dan kurikulum Malaysia dan Indonesia mempunyai matlamat yang sama iaitu melahirkan pelajar berkualiti dan berakhlak mulia. Namun, pendekatannya yang berbeza. Malaysia menekankan struktur keseimbangan dan nilai disiplin melalui kurikulum yang seragam dan berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Guru berperanan sebagai pemudahcara manakala pembelajaran berasaskan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, teknologi dan projek inovatif. Bagi negara Indonesia pula menekankan kebebasan, kreativiti dan pembentukan karakter melalui konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Guru diberi autonomi tinggi manakala pelajar belajar secara projek, refleksi dan penerokaan komuniti. Kesimpulannya, Malaysia menonjol dalam keseragaman dan kualiti sistematik manakala Indonesia pula unggul dalam fleksibiliti dan pembelajaran berasaskan nilai serta konteks kehidupan sebenar. Baiklah, terima kasih Yadi. Kini tibalah giliran saya untuk membuat nilai, analisis serta rumusan. Baiklah, seperti yang sedia maklum bahawa Malaysia menggunakan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai FPK sebagai panduan dalam kurikulum maupun pendidikan. Jadi, terdapat beberapa nilai di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama adalah nilai keagamaan dan kepercayaan pada Tuhan untuk membina moral dan spiritual dalam kalangan pelajar. Kedua adalah nilai kemanusiaan dan kasih sayang untuk mengukuhkan hubungan sosial dalam kalangan pelajar, guru dan juga warga-warga yang lain lah. Yang ketiga adalah nilai ilmu dan kecemerlangan untuk membangunkan potensi diri. Yang keempat pula adalah nilai keseimbangan dan keharmonian untuk membangunkan jeris yang seimbang dalam kalangan pelajar. Yang kelima adalah nilai kenegaraan dan patriotisme untuk memupuk perasaan cinta akan negara. Yang keenam adalah daya usaha dan ketabahan menghadapi cabaran hidup. Yang ketujuh, nilai sosial dan kemasyarakatan. Hal ini untuk membina masyarakat yang harmoni. Baiklah, seterusnya kita akan melihat falsafah pendidikan negara Indonesia. Antara nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah pendidikan negara Indonesia adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk akhlak yang mulia. Kedua adalah manusia yang adil dan beradab untuk menghargai sesama manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Hal ini adalah untuk memperkuat perpaduan bangsa yang menyayangi negaranya. Yang keempat pula adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan untuk membentuk warga yang aktif dan juga berilmu pengetahuan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjamin kesejahteraan bersama. Baiklah, kita sudah pun melihat kedua-dua nilai yang terkandung di dalam falsafah pendidikan negara antara Malaysia dan juga Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan membuat kesimpulan nilai. Dapat dilihat bahawa kedua-duanya menekankan nilai asas yang hampir sama seperti nilai asas kepercayaan pada Tuhan, keharmonian Pancasila, iman dan kemanusiaan. Seterusnya ada nilai sosial perpaduan kaum dan hormat untuk memupuk perpaduan kaum yang berbeza-beza. Seterusnya ada nilai moral, akhlak dan juga tanggungjawab. Dan seterusnya ada nilai global, toleransi, integriti dan juga hormat. Jadi itu adalah nilai-nilai yang hampir samalah dalam falsafah pendidikan negara Indonesia dan juga Malaysia.
Baiklah, seterusnya kita akan melihat sejauh mana kesan nilai terhadap sistem pendidikan antara negara Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, yang pertama sekali kita akan melihat negara tercinta kita iaitu Malaysia. Baiklah, sekarang kita akan melihat sejauh mana keberkesanaan nilai-nilai di dalam falsafah pendidikan negara Malaysia. Yang pertama, kita dapat membentuk insan yang seimbang dan holistik, terutamanya dalam jeris antara nilai kepercayaan pada Tuhan dan juga kurikulum. Yang kedua adalah penerapan nilai murni dalam kurikulum. Yang ketiga adalah pembangunan sahsiah dan akhlak pelajar-pelajar. Yang keempat adalah dapat memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Yang kelima adalah menjana kewarganegaraan yang berilmu dan patriotik serta sayang kepada negara. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada negara yang kedua iaitu negara Indonesia. Kita akan melihat sejauh mana nilai-nilai tadi mempengaruhi sistem dan juga melahirkan warga negara yang macam mana. Baiklah, dapat dilihat bahawa pendidikan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Yang ketiga, menanam semangat nasionalisme dan juga persatuan. Yang keempat, menggalakkan demokrasi. Yang kelima, dapat menegakkan keadilan sosial dan juga kesamarataan peluang. Jadi, tiada yang lebih dan tiada yang kurang. Baiklah, seterusnya kita akan membuat rumusan dan juga cadangan penambahbaikan di dalam falsafah kedua-dua negara inilah, antara Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, kita akan mulakan dengan negara tercinta kita iaitu falsafah pendidikan kebangsaan negara Malaysia. Baiklah, dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan pendidikan kebangsaan iaitu milik negara Malaysia menegaskan bahawa pendidikan adalah usaha berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jeris dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dan mempunyai nilai-nilai murni bagi melahirkan warga negara yang berilmu, berakhlak dan berbakti kepada masyarakat dan juga negara. Jadi, ini adalah beberapa cadangan penambahbaikan bagi falsafah pendidikan kebangsaan milik Malaysia. Antara cadangan ataupun penambahbaikan yang kita boleh lakukan dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah mengukuhkan penerapan nilai murni dalam era digital. Kedua adalah memperkasakan pendidikan emosi dan mental, EQ dan MQ. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan cabaran global. Nombor 4, memperluas konsep perpaduan merentas kaum dan agama. Yang kelima, meningkatkan latihan guru dalam pendidikan berasaskan nilai. Baiklah, sekarang kita akan membuat rumusan falsafah pendidikan nasional Indonesia. Jadi, rumusan yang dapat dibuat adalah falsafah pendidikan negara Indonesia adalah berteraskan Pancasila yang menjadi asas kepada pembentukan manusia seutuhnya beriman pada Tuhan, berperi kemanusiaan, bersatu, demokratis dan berkeadilan sosial. Melalui sistem pendidikan ini, negara Indonesia berhasrat melahirkan warga yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap bangsa dan juga negara. Baiklah, berikut adalah cadangan penambahbaikan yang mungkin dapat dibuat dalam falsafah pendidikan negara Indonesia. Baiklah, berikut adalah beberapa cadangan penambahbaikan dalam falsafah pendidikan negara Indonesia. Yang pertama adalah mengukuhkan pelaksanaan pendidikan Pancasila dan karakter, PPKN.
Yang kedua adalah menambah baik akses dan kualiti pendidikan di kawasan pendalaman. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dan nilai moral. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Yang kelima, memperkukuh semangat kebangsaan dalam masyarakat majmuk. Baik, berikut adalah keseluruhan kesimpulan yang dapat dilihat dalam nilai dan juga falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia dan juga falsafah pendidikan negara Indonesia. Sekian, terima kasih.